Sebab tu kalaulah kadang-kadang kita ni bila kita terlalu bahas, terlalu berdebat, terlalu berlawan, kita kata kadang-kadang ni bahas berdebat dengan Wahbi. Masalah kita duk wallah dengan kumpulan ni, kadang-kadang ya ada juga kena jaga hati situ. Hati kita kena jaga satu. Takut syaitan tu dia ambil peluang. Bila kita bahas, kita berasa kata kita ni atas kebenaran dan kita je ahli syurga. Dan mereka yang tak bersealiran dengan kita, mereka ni sesat dan mereka akan masuk neraka. Kita kata gitu. Akhirnya kita rasa kata kita ni ahli syurga, mereka tu ahli neraka. Tahu di mana? Tahu di mana? Boleh jadi akhir-akhir yang nak mati tu ya taubat dan kembali kepada jalan yang sebenar. Dan boleh jadi kita hok duk perai mari ni. Dekat-dekat nak mati, dia duk pegai tu hebat tak arah pula. Wal iazabillah min zalik. Tahu di mana? Jaga iman masing-masing wi kejak, jaga iman masing-masing wi kemah, serta lalai tu serah kepada Allah. Urusan dia. Mudah-mudahan jangan duk hina dia. Tu sekadar menyata kesilapan hak zahir bagi kita ya cukup. Dah. Hak kita ngaji mari yang zahirnya tak betul tu. Sekian. Tu. Hak tu tugas kita. Adapun mereka hak tu hak dia lah, dia nak hukum kita ahli neraka tak neraka tu hak dia. Lek kita ni jaga hati kita dulu. Jaga hati kita. Tu. Dia kena pandai mulia, pandai baik. Saya tengok orang kafir pun. Tengok ulama duk nasihat kita. Tengok orang kafir pun kena duk jadi sengkau molek. Sengkau baik semua kepada mereka. Boleh jadi akhirnya lebih dia kena pada kita tu. Tu. Dia buat kejahatan mari seumur hidup dia dah. Dekat-dekat nak mati, dia taubat. Boleh jadi Tuhan hidayat kepada dia. Masuk syurga terus dia. Kita ni hak buat amalan kebaikan mari lama-lama ni, tahu di mananya akhir hujung jatuh kita tu hak ni. Nampak tu dah?